selamat datang ke VKT Channel. Okay, petang ni aku nak unboxing satu barang. Yang ni aku beli brand Blue Wow tau. Blue Wow trigger, gaming trigger. Okay, sebelum ni aku pakai gaming trigger yang ni daripada Black Shark. So sekarang ni aku nak try trigger daripada Blue Wow. Okay, aku beli dekat TikTok. Aku beli macam ni, geng. Aku beli yang macam ni. Maybe itu aku beli colour hitam kot. Silap. Okay, aku beli colour hitam macam ni. Okay. Dia pair lah. Pair dengan harga. Sekejap, aku beli berapa ringgit gitu Aku beli RM22.18 termasuk shipping. Okay, kira murah lah kan. Okay, actually dah lama sampai. Oh, petang ni baru sempat aku nak unboxing. Okay, macam biasa sebelum aku unboxing, korang jangan lupa subscribe aku punya channel. Okay, let's go guys, kita buka dia punya parcel. Besar ni. So, dalam dia dibagi kita free satu finger sleeve daripada Blue Wow juga. Okay, tapi aku rasa sama je standard macam kita beli yang murah tu kan. Okay, ni finger sleeve satu dia bagi free. Alright, dan ni dia punya trigger, game assist button, X weapon playtime. Okay, ni kotak dia geng, kecil je. Bagus juga ada kotak kan, sebab sebelum ni aku beli memang ada kotak, tapi kotak yang memang untuk kalau jual lah, takkan kita nak letak dalam tu kan. Yang ni memang ada khas tu punya bekas, so kita boleh guna bekas ni untuk kita simpan finger sleeve ke kan, senang. So ni punya kotak dia. Okay, tak ada apa, cuma kat depan ni lah gambar trigger. Jom kita buka tengok. Okay, ni geng trigger dia. Okay, saya pasang. Agak besar daripada trigger Black Shark ni. Trigger Black Shark ni kecil je. Yang ni yang pair lah. Okay, kanan yang boleh pakai. Ni trigger dia. Boleh ke ni? Okay. Ni belah kanan kat sini. Ni belah kiri. Mana di sini. Alright. Dia ada dua ni, tak tahulah. Sama ke function dia ataupun lain. Macam Black Shark punya ada satu je. Kan? Ni ada dua. Okay, so ini kita tak tahu lagi okey ke tak. Sekejap lagi aku akan try, lepas tu aku akan review lah. Okay, so trigger ni memang murah lah, bawah RM30 dapat sepasang. Okay, yang ni kau letak belah kanan, yang ni kau letak belah kiri. So quality tak tahu kan, benda murah. Macam kalau dekat macam Black Shark ni, harga dia aku tengok kalau yang pair tu, yang jenis satu lagi tu, satu-satu tu kan, ni pecah macam ni. Yang tu bawah 50, rasanya 40 lebih sepasang. So kalau yang jenis macam ni, dia satu je. Yang ni kita boleh pindah-pindah lah, maksudnya kau boleh guna belah sini ataupun belah sini. Tapi satu je dah dapat. Yang ni pun harga dia atas 30, rasa silap, tak ingat. Okay, so yang ni lagi murah lah, Blue Wow ni. So aku tak tahulah dia punya quality macam mana. Dan dia punya trigger ni kalau kita tengok besar sikit daripada yang Black Shark ni. Lepas tu dia tak ada apa-apa lah, kosong. Tak ada Blue Wow ke apa ke, kosong je. Okay, harap-harap boleh lah tahan lama kan. Kalau yang Black Shark ni dia ada tulisan lah, ada Black Shark kat sini pun ada dia punya logo Black Shark. Tapi Black Shark pun walau kita pakai pun tak adalah tahan lama mana, sampai 3-4 tahun tak ada. Dia akan tahan paling kuat 2 tahun kot. Gitu. Tu tak adalah sampai guna sampai 3 tahun. Okay.
Alright, so sebab aku cari yang murah, aku nak cari yang murah. Kalau lebih kurang aja kualiti dia, biar aku pakai yang murah kan, daripada kita beli sampai 50 kan, 50, 40, 50 rugi lah. Okay, so pada siapa yang nak beli trigger macam ni, Blue Wow punya, okay, Blue Wow, macam biasa aku akan drop link kedai dekat description. Okay guys, itu saja aku nak share untuk petang ni. Thank you for watching. Bye bye.